بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا في الدين يا أكرم الأكرمين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Masih lagi pada hari ini kita akan muzakarah sambung, iaitu tentang Nabi Musa alaihi salam. Maka hari ini kita mari bincang muzakarah bersama tentang masalah yang berlaku dalam hidup Nabi Musa alaihi salam, dari tempat ke tempat, daripada kelakuan ke kelakuan, daripada masa ke masa. Maka berlaku benda-benda yang berlaku dengan Nabi Musa semasa dia hidup dengan Bani Israel selepas daripada binasa dan mati Fir'aun. Maka belum lagi situ, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kena banyak-banyak terima kasih kepada Nabi Musa alaihi salam, dan kita kena banyak-banyak balas budi basa kepada Nabi Musa alaihi salam, syukur kepada Nabi Musa alaihi salam, sebab dia ni jadi puca yang begitu besar bagi butung kita, bagi mudah kita dalam hidup ni. Hak besar-besar sekalinya ialah masalah sembahyang. Sebagaimana dalam hadis yang begitu panjangnya yang duk cerita kepada kita tentang berlaku Isra wal Mi'raj. Isra ialah pindah Nabi daripada Mekah kepada Palestin, Baitul Maqdis. Maka Mi'raj daripada Baitul Maqdis naik kepada langit yang ketujuh. Isra Mi'raj. Maka banyak benda yang berlaku, sama ada berlaku tengah jalan di antara Mekah dua Baitul Maqdis, dan benda yang berlaku di antara Baitul Maqdis dengan langit yang ketujuh. Tapi yang kita nak royak di sininya ialah benda yang bersangkut paut dengan Nabi Musa khususnya, iaitu tentang hal sembahyang. Maka sebagaimana kita maklum bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik langit ke langit itu, maka berjumpa setiap langit dengan nabi-nabi. Maka berjumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi Yusuf, jumpa dengan Nabi Idris, jumpa dengan Nabi Harun, jumpa dengan Nabi Ibrahim, jumpa dengan Nabi Musa dan Nabi lain-lain lagi. Maka selepas daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan fardu ke Nabi dan kepada umat Nabi kita ni 50 waktu sembahyang sehari semalam. 50 waktu sehari semalam kita kena semaya. Itu pada asalnya. Tu cuba telah kita bayangkan dan khayakan. Jikalau hari ini kita kena semaya 50 waktu sehari semalam, nak ambil masa mana pergi kerja? Nak ambil masa mana nak rehat? Ambil masa mana nak main? Nak ambil masa mana nak berjual? Nak ambil masa mana nak buah-buah? Tak ada. Sebab ia 24 jam kita kata. Maka kalau kira mudah-mudah, setiap setengah jam kena ada semaya. Tak cukup lagi. Tak apa setengah jam kena semaya dah.
satu waktu sebab 50 waktu. Nah, ada dia. Maka Nabi terima dengan baik-baik perintah Allah, terima. Maka tatkala dia turun, maka berjumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, bagaimana, apakah Tuhan fardu tahmun data umatmu? Maka Nabi kita bergoyak bahawa 50 waktu sembahyang sehari semalam. Maka dia kata, oh, umatmu tak kuasa. Umatmu ni lemah. Nak berguna umat dulu. Gagahnya, kuatnya, orang panggil tubuh badan panjang umurnya. Tak payah pergu kita dengan umat dulu ni. Sebab itu di hari ni dia mau gali ke Saudi. Gambar le internet tak penuh benar. Dalam surat-surat pun penuh. Iaitu dia panggil apa, orang pergi berjumpa kesel-kesel dulu dah daripada apa, tulis-tulis yang mati dulu gitu. Nak tahu besarnya orang yang gali ni dengan tulis rusuk, besar tulis rusuk lagi. Orang duk gali tu. Nak tahu orang panggil apa, kita hari ni nak berguru dengan umat dulu. Bagaimana hak berjumpa tulis tu. Nak tahu orang panggil apa, dekat-dekat boleh kata 30 randa lah. Anak sama model. Sebagaimana kita rakyat dulu bahawa umat Nabi Nabi Hud, kaum Ad, panjang mana besar dia? Tinggi 80 meter. Tinggi saja 80 meter. Tinggi saja, tubuh lebar tu dia panggil besar. Ada dia. Nah, ya tu besarnya umat dulu gitu. Maka dia kata tak kuasa umatmu. Umatku dulu, Nabi Musa kata, Tuhan fardu 2 waktu ya, tak kuasa nak tunai lagi. Bukan semua, bahkan berat di atas manusia nak tunai, walau 2 waktu pun. Tak bagaimana 50 waktu? Padahal umatku gagah besar, kuat, masa panjang, umur panjang. Bagi pak umatmu lagu mana umatmu? Sebab itu Nabi tak kala dengar dia panggil apa? Wasiat. Nasihat daripada Nabi Musa, Nabi naik berjumpa dengan Tuhan minta berkurang. Maka turun 10 tinggal 40. Turun mari pak rakyat tagana dah tinggal 40. Oh, tak kuasa lagi naik. Maka pula 10 tinggal 30. Maka lagu tu lah di antara Tuhan dengan Nabi Musa, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga tinggal 5 waktu yang kita semaya pada hari ini. Bahkan Musa kata, "Hei Muhammad, naik lagi panggil pergilah berjumpa Tuhanmu, mung tak kuasa lagi. Umatmu tak boleh buat lagi 5 waktu ni." Maka Nabi kata, "Aku malu dah banyak kali dah." Malu tak bergamak dah dia panggil nak minta kurang lagi. Kalau gitu tinggal 5 waktu yang kita semaya pada hari ini, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Itu dia. 5 waktu ni pun banyak mana orang tak semaya pada hari ini. Bahkan gambar orang tak semaya pada orang semaya. Itu pada hari ini. Lebih-lebih lagi orang panggil apa kawasan, orang panggil apa peringkat umurnya orang muda. Walau mengaji ke pondok sekalipun, kalau mengaji ulang gini enggak semaya dak. Kalau semaya alhamdulillah. Maka cinta kita nak banyak oleh semaya, tak semaya tu. Tapi ya, benda yang berlakunya orang panggil apa? Semaya tidak semaya tu. Itu dia. Maka di sini ulama ambil dalil. Bahawa kita dapat manfaat daripada orang yang mati dah. Orang yang mati dah boleh beri naf'at kepada kita. Siapa beri tu? Beri tapi melalui dia. Itu dia. Sebab itu nata pemberi pada hakikinya Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Tapi Tuhan beri ni dengan sebab si yang hidup ni, si yang mati ni. Itu dia. Sebab itu orang mati pun boleh beri faedah kepada kita sebagaimana orang hidup boleh beri faedah. Pada majazi lah hakikat Tuhan beri belaka. Itu dia. Itu yang pertama. Maka sambung daripada situ kita mari bincang benda yang berlaku dalam orang panggil hidup Nabi Musa daripada masa ke masa. Gapo tik berlaku dan gapo tik yang kita boleh ambil pelajaran daripada benda yang berlaku dengan Nabi Musa supaya kita mari guna dalam hidup kita. Yang pertama, diriwayat bahawa berlaku kemarah besar dengan Bani Israel di masa Nabi Musa.
Bani Israel ni ya banyak masa Nabi Isa daripada Bani Israel, masa Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Paul, masa Bani Israel lagi tu. Tapi disebab apa? Anak cucu Nabi Yaqub berlaku. Tapi berlaku masa mana ya? Hak ni berlaku masa Nabi Musa. Nata kemarau maka tak ada turun setitik daripada langit, daripada air hujan. Dah sehingganya orang panggil apa kayu ni kering. Nah, jadi orang panggil apa nyala bakar sebagaimana dia berlaku pada hari ni. Nah, apabila kemarau teruk-teruk berlaku nyala habis hutan. Ni pun serupa berlaku. Sehingga apabila pakai kayu mapuh dan binatang pun mapuh ketika api nyala pun mapuh dah dengan panas, bahkan lepas tak mapuh lagi pun tidak ada makan ni menyebabkan mapuh binatang. Nah, air pun kering, dah repan hutan pun tak ada dan kayu pun tak ada hijau boleh makan pun hangus habis. Ada dia. Berlaku dalam repanggil pada Bani Israel masa Nabi Musa alaihi salam. Maka dia kata fa kharaja Musa alaihi salatu wassalam fi Bani Israel. Maka Nabi Musa pun pilih dan repanggil pun 70 orang daripada Bani Israel lelaki ni. Daripada demon ni 70 orang ni pilih ambil daripada anak cucu Nabi belaka. Daripada Nabi-Nabi dulu daripada Bani Israel. Itu dia keluar pergi pada dan doa minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan menurunkan air ataupun hujan daripada langit. Itu dia. Maka qad basatu aidihim dan maka akak tangan dia panggil apa doa. Dan maka dengan hati yang khusyuknya dan merendah diri puji Tuhan dengan sebaik-baik puji, maka minta doa wi Tuhan wi tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala kata dia ni kami ni berhajat, kami ni lapar, kami dahaga dan bukan kami sahaja dak binatang dan orang lain lagi semua berhajat kepada rahmat-Mu hai Tuhan, maka turunlah hujan daripada langit dah kemarau lama dah ni. Itu dia. Ni Nabi Musa sendiri dan anak cucu para nabi daripada Bani Israel dulu itu dah 70 orang keluar pergi di dalam padang. Itu dia. Maka benda ni pun juga ditutup suruh kita buat apabila berlaku lagu tu dengan orang panggil apa tak kira tempat-tempat mana, bandar mana, kampung mana, berlaku lagu tu kena buat lagu tu. Orang panggil apa sunat semaya istisqa. Nah, itu dia. Bukan sekadar tunjuk kata lemah saja dak dan lobo kepada rahmat saja dak, bukan orang panggil pun ngalih air mata kepada pipi ni orang panggil pun. Itu dia. Nilih air mata. Dan berlaku lagu ni dia buat lagu ni keluar kepada 70 orang dia berdoa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala ni dia panggil pun salasata ayyam 3 hari dia buat lagu tu. Nah, tu dia hari pertama tak dapat apa, hari yang kedua pun tak dapat apa, 3 hari dia keluar lagu tu. Tu dia. Falam tapi tumtir lahum. Tapi tak turun lagi hujan. Tak turun dak hujan. Tu dia. Lagu tu rupa dah buat, tapi orang panggil apa masih kering lagi, tidak ada tanah yang kata nak turun hujan gelak tak apa tak ada lagi ni, tak ada langsung. Itu dia. Maka Nabi Musa pun kata Allahumma antal qail, ya Allah ya Tuhanku kamu yang kata ud'uni astajib lakum, munglah kata hai Tuhan doalah wahai manusia, wahai hamba-Ku kepada aku minta dengan aku ni, aku terima doa. Pas ni kami doa dah, kami minta dah. Nah, wa qad da'utuk, Nabi Musa kata, bahkan aku dah berdoa dah minta dah daripada engkau ni. Nah, itu dia. Wa ibaduk, dan bukan aku seorang saja dak, hamba-hamba-Mu daripada anak para nabi-Mu yang aku pilih mari. Orang berjuru-juru saja dah. Mari. Dan lagi pula ala dan wa ibaduka ala ma tara min al-faqati wal hajati wal-dhul, dan mukli hamba-hamba mu ni dalam susah payah, hinanya, berhajatnya kepada pertolonganmu. Nah, tapi repang tak dapat lagi kesal-kesal rahmat-Mu hai Tuhan. Itu dia. Maka selepas Nabi Musa berdoa gini, fa auhallahu ta'ala ilai, maka Tuhan pun wahyu kepada Nabi Musa.
Ya Musa, hei Musa, inna fihim man ghidha'uhu haram. Sesungguhnya hei Nabi Musa, orang yang buat mari dia berdoa sekali ngamung tu, ramai di kalangan mereka itu, makanan mereka itu haram. Hamu hari yang ramai tu, dia duk makan benda yang ku haramkan dia makan. Emo benda haram pada diri dia dah ataupun dapat dengan duit yang haram. Tu dia. Lagi pula wa fihim man yabsutu lisanahu bil ghibati wan namimah. Dan adalah ramai-ramai yang buat mari itu. Ramai juga orang yang menggunakan lidah dia kepada jalan yang kubenci sekali, iaitu mengupak orang lain dan mempelagar orang lain balas kelahi. Ada ramai-ramai mari itu. Wa haula istahaqqu an unzila alaihim ghadabi. Bahkan mereka itu tu patutnya hak sebenar pun aku kena turun seksa atas mereka itu. Sebab makan ni yang haram, lagi pula perbuatan lidah, guna lidah pun benda yang haram. Itu dia. Wa anta tatlubu lahum rahmah. Padahal engkau tu hai Musa meminta wikusia belah kepada dia. Padahal demo tu berhak dapat seksa aku, bukan rahmat aku. Itu dia. Fa kaifa yajtami'u mawdi'ur rahmati wa mawdi'ul azab. Maka bagaimana nak beripung seksa dengan rahmat ni? Itu dia. Maka di sini Tuhan kata, ya Musa, tak apalah aku nak terima, tapi kuat syarat satu ya. Mung gi kelik baki orang yang main dengan mu dan orang ahli kampung lagi tu yang buat tes semacam demo tu buat, maka aku akan turun hujan daripada langit. Itu dia. Iaitu tubu kullukum biqulubin khalisah. Bertaubat belaka semua tu. Ai wisesa belaka bertaubat kepada Allah tentang benda-benda yang buat tu. Maka orang yang makan haram taubat kepada Allah, maka tinggal makan haram. Orang yang bahaya mengupak maka buti minta maaf kepada saudara dia. Orang yang bahaya pelagar orang pun buti maka membaiki baik semula orang. Taubah. Itu dia. Itu makna taubah. Maka Nabi Musa pun panggil Bani Israel semua. Suruh beripung, maka beripung semua. Maka Nabi Musa beritahu kepada orang Bani Israel semua, dia kata Tuhan telah buahwi wahyu kepada aku bahawasa kamu ni banyak maksiat yang buat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau sentiasa kamu duk lagu ni lagi, maka Tuhan tak akan siaplah kepada kamu, maka tak akan menurunkan hujan daripada langit. Kalau gitu Tuhan perintah satu perintah, maka jikalau kita buat semua, Tuhan akan merahmati kita, iaitu bertaubat kepada Allah. Bersihkan dosa yang kita buat dengan Allah. Kalau gitu semua ni kembali klik kepada rumah masing-masing, maka bertaubat kepada Allah, sesat tentang benda-benda yang buat maridah, maka semua insya-Allah Tuhan akan terima taubat kita semua dan akan merahmati kita semua. Itu dia. Maka berlaku benda yang berlaku, laik rumah berlaku, maka manusia ni apabila siapa ia paksa sungguh dah, tak ada jalan lain dah. Dahaga ni mati ni tak ada ni, maka dia mak ringan automatik lagu tu. Dengan makna jika boleh makan lagi sikit-sikit tak pergi lagi situ. Tapi orang panggil sungguh-sungguh berhajat kepada air yang putus lama kemarang mapuh habis orang panggil tanam binatang apa, maka kelik tumuh taubat semua, lepas tu turun hujan daripada langit. Maka menihijakan semula bumi. Itu dia. Maka ada air, boleh buat makan, boleh buat apa. Maka benda yang berlaku, pelajaran yang boleh ambil daripada benda ni dan muslimin muslimat ialah benda yang berlaku dengan kaum Nabi Musa, iaitu Bani Israel ni. Maka supaya kita berlaku dengan kita juga. Dengan makna apabila benda yang berlaku daripada bala semua, panas telajak ke, kemarau panjang ke, maka di hari ni teruk benar dah wikrip dah ni kerana Grisia ni. Tempat kita ni alhamdulillah. Itu dia. Maka peliknya pada Ghalib 95% ataupun boleh kata 99%. Pada Ghalib kata di mana
Dia panggil apa tempat negara ni orang Islam duduk di situ banyak ke dia panggil apa rahmat, dia panggil tak putus-putus. Dan nak pergi dengan tempat yang bukan Islam tak boleh. Tak walau tempat Islam sekalipun ada susah payah ada, tapi dia panggil pada segi bab subuh ni dia panggil apa alhamdulillah. Walau duduk di tanah yang dia panggil apa kemarah sekalipun ada makan ni. Apabila negeri itu Islam. Nah, itu dia. Kalau gitu, apa saja yang berlaku, semua tu daripada kita lah menyebabkan dia panggil apa menggerakkan rahmat daripada rahmat Allah daripada kita. Kita sendiri menggerakkan. Nah, kita sendiri dah sebab. Itu dia. Kalau gitu, apa bala saja yang berlaku dengan kita, tak lain tak tidak daripada perbuatan kita lah yang kita menyebabkan. Nah, itu dia. Kalau gitu, yakin dan mengetahuikanlah bahawa maksiat yang kita buat ni, walau kita tak buat sekalipun, tapi jikalau banyak orang buat dalam masyarakat kita, kita dapat juga ke Nabi Musa. Ya ni sejuh-juh hamba ya Nabi. Tapi katakanlah rakyat ni rusak, banyak orang makan haram, banyak orang buat maksiat, siapakah dia pun susah juga. Nah, sebab ia kira oleh mana-mana tempat apabila banyak maksiat bala datang. Walau ada orang yang baik sekalipun. Tapi jikalau banyak orang buat baik, jangan buat sikit maka rahmat akan datang. Gitu. Nah, itu maksiat yang kita buat ni kesal bukan tak diri kita saja dah, bahkan dia panggil pun diri lain lagi daripada masyarakat. Nah, itu dia. Itu benar yang pertama yang berlaku dengan Nabi Musa. Lagi pada masa lain pula. Ini cerita lain pula. Iaitu di riwayat bahawa Nabi Musa alaihi salam ni pada suatu hari dia mengaduha kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah dia sakit gigi. Sakit gigi dia, maka dia mengaduha kepada Allah bahawa ya Allah ya Tuhanku sakitnya. Itu dia. Maka tatkala dia mengaduha kembali klik kepada Allah, maka Tuhan royak kepada dia, "Hei Musa, mungkin situ di sana ada orang panggil apa? Pucuk kayu tu. Nah, maka mumik pucuk tu, nah, maka mutumuk-tumuk upah-upah maka mubuh tempat gigi pak mu sakit itu. Maka sia dan orang panggil apa akan keluar sakit daripada gigimu insya-Allah." Maka dia pergi cari, maka berjumpa apa kayu yang Tuhan panggil royak ke dia. Maka dia buat seperti tu heraya ke dia. Maka ambil tak, maka supaya kita cabut tahu sakit kan ni. Tak pak lain dah. Orang panggil apa? Sakit. Nah, hilang dengan statullah. Nah, ada dia. Sebab orang yang buat sakit pun Allah. Orang yang mengsiap pun Allah. Nah, sahabat itu Abu Bakar, tak kali sakit berat. Nah, dia mau tanya kepada bahmu ada. Dia kata dak, bahmu aku ada dah. Orang yang sakit ku ya bahmu aku dah. Orang yang mensakitkan daku ni bahmu aku dah. Nah, maka nak royak gapo sakit lagu mana? Nah, tempat tak royak. Ya tahu aku tak nak royak, ya tahu dah. Ya tahu dah tak sakit gapo. Ku sakit sarang mana, ia lebih tahu daripada orang lain. Itu dia. Kena ayat tawakal Abu Bakarnya. Tak jangan makan ubat. Nah, itu dia. Bukannya yakin bahawa siapa ni ia berasa ada kesalahan yang ia buat, sabit Tuhan mendenakan dia dengan sakit. Dan maka hubak yang paling baik sekali muslimin muslimah ialah taubah kepada Allah dan membanyakkan istighfar. Hal ni sebaik-baik hubak. Sebab penyakit ni ia dua. Jikalau kena atas kita orang yang banyak dosa ni ialah bala setiap dosa yang kita buat. Sebagai dendaan daripada Allah. Tapi jikalau berlaku dengan hamba-hamba yang baik-baik, Nabi, para wali dan orang yang berjuruh-berjuruh tak buat maksiat malaikat jaga-jaga, dan apabila berlaku tak demo itu, tak lain tak tidak Tuhan nak angkat darajat dia. Cubaan daripada Allah jikalau lepas angkat darajat dia. Tapi kebanyakan 90% ni bala datang dengan sebab maksiat kita buat. Maka apabila bersih daripada maksiat, maka hilang dia panggil pun bala. Sebab itu sebaik-baik hubak, taubah, istighfar, sedekah. Sebab apa sedekah? Sebab sedekah ni dia panggil apa kebajikan besar. Maka dapat pahala dan menghapuskan dosa. Lagi pula sebaik-baik hubak, salawat atas Nabi. Sebab apabila seorang salawat atas Nabi, dia panggil diampunkan dosa. Sabit apabila sunyi berdosa, maka dia panggil persia insya-Allah.
Tapi makanlah ubat tu. Nah, tapi kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tu dia sabit tu jalan yang paling baik apabila kita buat kereta insya-Allah. Nah, buat kereta tu istighfar bela-bela, tak berlaku insya-Allah. Tak berlaku kau benda daripada yang kita tak suka. Nah, astagfirullah, boleh astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Wak mutu ke wak sikar ke orang panggil bela-bela. Pahala boleh, lagi pula boleh mensunyikan daripada dosa kita, lagi pula jaga keselamatan kita. Nah, ada dia. Maka makan pak cap supaya orang cabut tahu sakit saning. Nah, Nabi Musa alaihi salam. Bol lepas tu tak berapa lama duk orang panggil bulan tak tahulah masa lama mana tu. Nah, tapi nak tersenggil lama dengan sakit yang pertama. Nah, tu lama sakit pula. Tu dia. Wa ba'da muddatin awadahu dzalikal waja'. Tu bol lepas tu lama masa mari pula sakit-sakit patullah tu sakit pula dah gigi dia. Maka sekali ni buat ke mana Musa? Terus dah di kepada pangkaya tu herayak ke dia. Hak dulu gitu. Kalau kita pun lagu tu, buat tu baik. Lagi dah. Tu dia. Maka Musa pergi dah. Pergi kepada pangkaya hak dulu gitu. Nak ambil pucuk dia opa-opa tak sepa ya wak dulu gitu. Tu dia. Fa wada'ahu fi sin, maka ambil tak di gigi dia. Fazdadal waja' adhaf maka. Tiba-tiba kau berat sakit, tak siap dak. Bukan sakit biasa dak, bukan singgah sakit dak, bukan cabut sepa dulu dak, bukan tambah sakit pada dulu lagi. Tu dia sehingga orang panggil berat hira dia ke mana. Maka hawa nak tak leh, wak lama nak tak siap pun ni, habis jalan tak tahu nak mana dah. Fastaghasa ila Allah, maka minta tolong Allah, doa kepada Allah. Ya ta ilahi wahai ya Allah ya Tuhanku, alasta amartani, tidakkah engkau ke yang goyak kepada aku ni, wa dallaltani alaiha, dan engkau tunjuk kepada aku ni bahawa siapa kaya ni hubat. Tu dia. Apa? Ni tak siap apa? Tu dia. Maka fa'auhallahu ilaihi, maka Tuhan wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa, hei Musa, ana syafi wa anal muafi. Aku yang mensembuhkan, bukan benda tu. Bukan pakayu tu, bukan pucuk tu. Nah, orang yang mensembuhkan aku ni. Tu dia. Wa ana ad-daru wa ana nafi'. Dan aku yang mendarat dan aku yang memberi manfaat. Apa saja yang mendarat yang kau dapat daripada aku ni, Tuhan kata. Dan apa saja daripada benda yang baik-baik manfaat yang mendapat daripada aku ni. Aku yang mendaratkan dan aku yang memberi manfaatkan. Aku musiakan, aku mensakitkan. Aku. Dan aku yang maha kuasa. Maka semua yang berlaku ni dengan kehendakku, dengan kekuasaan aku berlaku. Tak ada benda yang berlaku dengan tanpa perbuatan aku atas dunia ni. Bukan dunia saja. Halang-halang kita tak tahu pun Tuhan buat berlaku. Tak ada benda yang Tuhan tak ada buat, tak ada tak jadi. Itu dia. Baik. Qasattani fil marratil ula. Ataupun kali yang pertama mu jemput aku, minta sembuh daripada aku. Maka aku tunjuk itu ya. Padahal aku siah lebih siah dah. Tapi kuat sebab menyebab ambil bertubuh siah. Itu dia. Tapi maka fa'azaltu maradak. Maka aku menghilangkan sakit kamu. Wal an, adapun sekali ini qasattal hashishata wa ma qasattani. Ataupun kali yang kedua ni mu tuju kepada pounding ni yang tak boleh manfaat, tak boleh gapo ni. Maka mana boleh sia? Sebab mu tak qasat aku pada kali yang kedua ni. Ni pelajaran besar bagi kita berlaku ni. Berlaku Nabi Musa tapi menjadi pelajaran bagi kita. Kalau gitu yakin bahawa sia ni di tangan Allah. Bukan tangan bohmo dak. Wala masyhur lagu mana pun. Tu dia, bukan tangan dia dak. Dia sendiri pun tak kuasa nak sekat sakit daripada diri dia. Tak itu ke? Kalau dia bohmo besar sekali, sakit berat daripada orang. Tu dia. Sebab itu cuba try perhati kelih molek. Kena-kena orang dah. Duit banyak. Pubat gi situ. Tak sia. Gi bohmo hak masyhur. Banyak tak kira banyak. Ya yang bayar berlaku duit yang banyak. Tak sia. Klik mari rumah, duk bergaduh, sakit dalam rumah. Tiba-tiba tak ada nak nyawa. Demo ambil wagi klinik depan rumah.
Sama tara negeri lain pula. Di sini lu dia panggil apa? Ada hubak, ada gapo teh hewi boleh menyawa lu. Makan pak sia supaya dia tahu. Kini apa mau ya hina mari selama masa ya hina mari. Tak pakai kini ni. Tapi sebab apa sia sini? Sebab apa? Sebab hari ni tu hai tulis sia-sia. Sebab tu. Sebab tu jikalau muslim-muslimat ingat yang kita rakyat mari lama-lama dah kisah seorang yang kaya yang sakit tak tahu penyakit apa pelik bahkan bermotor tak hidup tak lama mati ni. Tak lebih daripada 6 bulan. Maka pergi macam siapa ke Jerman dia pergi, Itali dia pergi, Amerika dia pergi semua kepada tempat-tempat sahur bab bahmu ni. Padahal demo tu gitu ambil mana bahmu? Ambil daripada Ibn Sina ya. Kita Ibn Sina, ulama Islam kita, bab bahmu ni Ibn Sina. Maka Ibn Sina ni apabila dia kaji daun supaya nak wahubak terlekat lepas tak buka. Supaya 2 rakaat. We minta buka daripada Allah. Minta with heraya ilham bahawa ni hubak bagi gapo. Boleh guna gapo daun ni. Jadi hubak. Tu dia. Maka demo tu hari ni sampai ke Panda tu ketika serai demo tu mari serai negeri Arab apa gini. Semua kita hak agama ni dia tahu sungai. Tahu sungai bakal tahu. Ataupun kita hak dunia bab bahmu bab bulan bita yang baik uklik moyah bit. Nah, tu dia semua bab api. Islam lu buat. Nah, semua orang panggil pokimi gapo, hubak apa. Islam bakal orang Islam. Nah, tu dia. Maka ni daripada musuh Islam, seteru Islam, ya kena Islam semenjak dulu gitu. Ia nak mengkhianat Islam, ia bakal tahu kita agama ni supaya si orang mengaji. Pas di hari ni berlaku kemas seminggu lepas di Iraq. Dia panggil apa pipi tepan. Kitab hak dulu-dulu yang ulama Islam karang mari. Is buat ke mana? Yang dakwa kata Islam, buat ke mana? Bakal tahu ambil. Ambil boleh tin sapah mana? Kitab tafsir ambil butin sapah, nama Allah ada. Maka perbuatan macam ni kafir tu orang mau buat tu. Ai menghinakan nama Allah. Tapi dia berasa tadi jawab besar, jawab ni kebajikan besar. Bakal dia pakai nak habis bang katok habis ke apa benda-benda dia panggil apa benda kesal-kesal dulu dah yang ada dalam itu di Mosul di Iraq. Nah, ada dia. Supaya dulu gitu. Orang pengasah kaum baru ni pun supaya juga. Dulu gitu ya bakal habis kita. Dan ya haram yang ngaji. Nahu yang ngaji bid'ah. Sarah tak boleh ngaji bid'ah belaka. Nah, kamu dengar aku sekarang ya. Nah, maka ada gajah boleh tipu macam-macam. Kalau gitu, lepas daripada pergi habis dah, tak berjaya, klik mari rumah. Dah nanti hari mati tak gitu. Pergi berjumpa seorang yang ulama. Dia tanya perubah habis dah kau ni. Cuba cara ubah ke agama nanti. Nah, ada dia. Maka Syekh kata, ubahmu hubang waris-waris. Siap insya-Allah. Apa yang guna duit? Dah beli barang, beli hadiah pergi hubung waris-waris tu putus lama-lama dah. Hubung habis. Tak mati pun. Sihat lebih daripada apa. Sabit tu dia panggil sakit bukan dihubak dak usia. Kadang-kadang dengan kita tolong orang sakit kita. Kena orang azam saya segelah Nah, tu dia kena orang mi asmaya maka tadah lepas letah leseno ai tu with bekas asmaya tu maka mi asmaya tu bekas mi asmaya yang ayah basuh tangan basuh muka mi makan siap. Seorang perempuan saudara muslimat nyakit ni orang kaya dia suka berjangok. Hari-hari dia berjangok, dia orang panggil apa turut model semua. Turut orang panggil semasa semua, baju, seluar, krim, apa semua jangok semua. Kalau pergi tempat kerja kok, orang kelih kaya habis. Jangok semua. Tuan jangok dah makan lagi. Tapi Tuhan nak cuba dia, Tuhan sakit dia panggil naik butir di muka. Supaya jawab tak jawab gitu. Betul bukan jawab je butir. Nyakit. Maka serabutlah orang jangok ni. Orang nak yang nak muka ke orang. Nah, maka jadi benda ni dia panggil apa? Menghudahkan muka, buat cedera, buat cacat. Tapi tak keluar daripada rumah. Keluar pun tutup muka habis.
Nah, belum ni kelubung tak bakar ni. Ni tutup habis. Takut kelih muka yang ada daripada kesai-kesai yang tak comel. Gi situ tak sia, gi tak sia, tak sia. Siapa kah nu? Gi angkrik gi pun tak sia. Lek mari rumah. Buat agon ah. Gi tanya seorang tu email, lepas sejik je. Dia tak dia panggil pokak kawak lagu ni lah takut nak sia insya-Allah. Iaitu belum tidur. Ambil air segelas. Lepas tu bukan sutir dak, lama-lama tumbuh tu penuh muka putih habis. Lepas tu biar dene gitu. Dene sepatah pecah. Dene yang pedih dengan panas dengan apa tak tidur tak tidur. Sakit dia perempuan ni. Maka ambil air segelas, baca Fatihah, baca ayat kursi siu. Nah, makan setengah, lebih lagi basuh muka. Dia kata, malam pertama dia buat, makan setengah gelas, basuh muka hak setengah lagi, kering. Hak dene kering. Buat lagu tu, nak malam sebulan. Siap habis muka. Tak ada nak makan ubat lah Jerman dah ahli. Tu dia. Siap habis muka. Tapi ada hak lain tak lekat parut straight hambuk. Hak lain semua tak ada parut. Parut so ya parut. Parut hak mula-mula tu. Hak mula tumbuh tu. Ada kesai sikit yang hitam air parut. Lepas tu berjuruh. Kak kelubung semua tinggal habis pakai yang moden, pakai yang gapo. Nah, melazimi masjid, melazimi majlis orang mengajar lepas pada tu. Tu dia. Dan setiap kali Rasulullah cumi teriak dia perempuan ni. Teriak. Sebab apa? Dia nampak kesal air parut tu. Tapi nampak sini bukan dia teriak sebab tak yangak dak. Dia terima kasih kat parut ni. Dia kata sebabmu ku kenal Allah. Sebabmu ku berjuru. Sebabmu aku kelubung. Sebabmu aku tinggal pakaian seksi semua. Itu dia. Ni perempuan yang berlaku dengan dia. Kalau gitu nanti masalah sia ni sembuh ni daripada Allah. Dan kita ayat ni bahawa pucuk besar bagi sakit kita, berat tak berat, sekadar salah kita. Dosa kita. Sabit tu orang yang dosa banyak, sakit berat-berat kadang-kadang. Tapi ada juga orang tak, itu pun orang yang banyak ibadat tapi sakit berat. Satu Tuhan apa ni? Tuhan akad darajat dia. Tapi pada orang seperti kita semua ni kan banyak dosa je kalau berlaku apa-apa. Sabit itu orang yang melazimi istighfar, sentiasa zikir astagfirullah dalam hidup dia, tak akan berlaku harus sakit demam. Itu dia. Sabit itu melazimi benar ini. Dan ambil pelajaran besarnya pergi pada hari ini bahawa pada kita tahu lama dah, pergi lama dah. Tapi tambah yakin lagi bahawa bukan dengan sebab yang maha dak wisya, bukan sebab doktor yang bijaksana dak wisya, bahkan Allah yang wisya. Tapi sebab ketika kita pergi jemur doktor ni tak betul tak tulis sia lagi, tapi tak sia. Ni tulis pergi sini, tak sia, tak sia. Tiba-tiba ketika Tuhan tulis sia, kebetulan yang dengan doktor yang lekeh ni sia juga. Ada dia. Itu apa ni? Benda yang berlaku yang kedua dalam kita cari-cari. Tentang Nabi Musa alaihi salam. Adapun yang ketiga yang berlaku dengan Nabi Musa alaihi salam, iaitunya diriwayat bahawa Nabi Musa ni dia tanya Tuhan. Tanya kan dia kata, ya Rab, hei Tuhanku, kaifa syakaraka Adam alaihi salam? Bagaimana Nabi Adam syukurkan nikmat engkau hei Tuhan? Itu dia. Nabi Adam ni dia syukur nikmat yang engkau beri kepada dia tu. Syukur lagu mana? Nabi Musa bahasa nak tahu. Itu dia. Maka Tuhan jawab, alima anna ni'mata minni fakana dzalika syukrahu li. Nabi Adam ni dia tahu, bukan tahu biasa, dak tahu dengan yakin bahawa setiap semua nikmat yang dia dapat daripada aku belaka. Daripada aku, semua nikmat daripada aku. Maka
rasa lagu tu leh hati tu, syukur dah. Tuhan kata. Tu syukur Nabi Adam, lagu tu ya syukur aku. Nah, ayah berasa habis dia tu badan dia. Dak repa urat yang berlari, darah yang berlari diri dia, semua tu kata belaka, kata apa? Semua nikmat daripada Allah. Sabit tu comel Nabi Khadir, doa Nabi Khadir kata wirid dia pagi betul dia. Nah, bismillah, masya-Allah. Al khairu kulluhu biyadillah, kata. Nah, semua kebaikan daripada Engkau hai Tuhan. Bismillah, masya-Allah, la yasrifu su'a illallah. Hai Tuhan, tidak ada siapa yang boleh tolak benda jahat-jahat bala semua malaikat Engkau ya Allah daripada aku. Tak ada siapa tolak bala, Engkau yang tolak. Lepas tu bismillah, masya-Allah. Ni apa dah? Mereka panggil apa? Kullu ni'matin faminallah. Tu dia. Semua nikmat daripada Engkau satu ya Allah. Bismillah, masya-Allah, la ya'ti bil hasanati illallah. Dan tidak ada apa daripada kebajikan yang baik, amalan yang soleh yang kau buat, malaikat Engkau lah memberi kemudahan gagah yang kau boleh buat. Ini doa-doa Nabi Khadir. Lepas tu bismillah, masya-Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, maka itu aku tak boleh tinggal maksiat, malaikat dengan Engkau. Aku tak boleh buat kebajikan, malaikat dengan Engkau. Ini doa baik benar. Kalau gitu semua daripada apa saja daripada nikmat yang kita dapat di hari ni tak habis nak bilang. Nikmat makan, nikmat tidur, nikmat anak, nikmat isteri jika kita lelaki, nikmat suami jika kita perempuan. Nah, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki tangan, nikmat sembahyang, nikmat iman yang besar sekalinya. Nah, tu dia. Nikmat apa gini? Nikmat tak habis nak bilang, nikmat kenderaan, nikmat kawan. Nah, nikmat hijau, nikmat apa-apa semua daripada Allah. Nah, tu dia. Sabit benda ni kita perlu kita ingat fikir. Duk sore kita fikir. Nah, fikir duk sore nak kata. Nah, ni ya Allah, ni nikmat Engkau yang beri aku ni. Kalau orang aku tak beri, aku tak naik ni. Senang aku ni daripada Engkau hai Tuhan. Dasarnya aku makan nasi semua orang panggil Pak Engkau beri. Nah, aku boleh nyawa ni nikmat Engkau Tuhan. Lagu tu sama, sabit tu comel sebagaimana tu ayat banyak kali dah. Syekh Mullah Ramadan Al-Buti ayah bagi syekh kita. Apa ya makta akal sore nasi berhipung semua anak dia, isteri dia ada berapa. Nah, orang panggil pun dihipung semua. Dia dia, maka dia tanya sosok dia hidayah tu yang tak sedap kali makannya dia. Nah, ni roti ni daripada mana anakku, isteriku. Ni nyicah ni daripada mana ambil mana supaya tanya habis makut pinggir depan tu. Dah lepas tu teriak dia menangis. Dia kata isteriku, anakku tu semua daripada Allah. Dah maka syukurlah nikmat ni. Maka Tuhan akan tanya sosok kita syukur atau tidak. Kata nikmat yang dia beri kepada kita ni. Itu dia. Kalau gitu Nabi Tuhan jawab kepada Nabi Musa bahawa syukur Nabi Adam ni semua dari darah dia yang berlari diri dia tu kata, "Hei Tuhan, semua ni daripada kebaikan yang aku dapat ni daripada Engkau." Nah, daripada Engkau. Engkau yang memberi. Nah, itu dia. 3 Adapun benda yang berlaku yang langsungnya dari masa Nabi Musa alaihi salam ada seorang lelaki yang soleh. Lelaki yang baiklah, yang taat kepada Allah, yang berjuru. Kecil bahasa kampung kita ke. Maka lelaki ini suami lah, dia suami yang soleh, yang baik, dan isteri dia pun yang baik juga, soleh juga, sama-sama orang baik, berlomba buat kebajikan. Dan suami dengan isteri dia ni. Maka ni pun cupalah kita pun kena hak comel-comelnya pakak-pakak buat kita, dia panggil apa suami isteri ni. Itu dia. Dan tu guru kita ajaran kita berdoa lah dengan doa ni. Kita kata dia kalau mu bini sak atau mu berlaki sak. Nah, katakan hei Tuhanku, sebagaimana mu hipungku dengan isteriku ni atas dunia, hipunglah ku pula dengan dia di akhirat kelak. Nah, hipung saya le syurga lah. Tu dia. Habis tu maka negeri situ tu kena pakak-pakak lah.
Kita salah, demo lari, demo tegah. Kita demo salah, kita tegah. Nah, maka hajak-hajak buat kebajikan. Nah, mudah-mudah kita duk sana Isyak pun 2 orang je kali pula. Nah, bagaimana tak dunia sekali. Maka orang walau gembira, walau dia ahli syurga pun, tiba-tiba isteri dia ahli neraka, seronok tak? Tak seronok. Dia ahli syurga, tiba-tiba anak dia ahli neraka, seronok tak? Tak seronok. Nah, itu dia. Sebab itu Tuhan kata apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu kan? Melepaskanlah diri kamu dan diri anak isteri rumah tangga kamu daripada api neraka, supaya apa boleh beri pemula di sana esok. Dan segembira-gembiranya, sebesar-besar nikmatnya selepas daripada lihat kepada Allah, zat Allah, ialah beri pun keluarga dalam syurga. Nah, itu dia. Maka nak jadi lagu tu kena bakat-bakat baik, kena bakat-bakat buat amalan yang baik. Kalau gitu isteri yang soleh, suami pun yang baik. Masa Nabi Musa, maka Nabi Allah wahyu kepada Nabi Musa, suruh wak ngejuruh dia suami lelaki ni, wak ngejuruh dia itu isteri ni. Nah, jadi Tuhan suruh Nabi Musa ditanya, minta apa nak bui? Ha, tu dia. Nak bui. Maka Nabi Musa pergi kepada lelaki dia mula-mula. Dia kata, minta, kaya ni mu nak masa mana? Tuhan nak beri kaya ke mu? Mu nak masa mana? Masalah ni masa mu muda ke masa mu tua? Itu dia. Tanya suami dia. Maka suaminya jawab, you fikir, nak pilih mana masa? Masa kaya ni. Tapi tujuan yang pilihnya nak ibadat kepada Allah. Masa mana ya kaya, ibadat senang sekali. Nak ibadat. Misalnya kita kalau kaya muda, tua pakai, tua nak ibadat, tiba-tiba pakai nak kerja pula. Tak itu kan? Itu dia. Hak penting lepalanya bikin ngepang-ngepang nak minta nak kaya masa mana pun, masa manakah yang apabila kaya apa tu ibadat sempurna sekali. Itu dia. Maka lelaki ni dia pilih apa? Pilih masa tua. Kaya masa tua. Sebab apa? Sebab bapa tua pak dia tak kena kerja dah. Makan duit ada ni ibadat sekarang ya kepada Allah. Ya kira gitu. Orang panggil lelaki ni. Itu dia. Dan pergi kepada suami isteri pula. Itu dia. Pergi kepada isteri, tiba-tiba isteri pilih masa muda. Kaya. Nah, itu dia. Sebab apa? Ya nampakkan lain-lain tu. Isteri kata, dia kaya pian ni, kita muda ni sihat, gagah, buat ibadat sempurna, dah tua tahu dah nak ibadat. Sebab itu pilih buat pian ni halu dah. Maka tak kena kerja cuan ni. Kita kaya dah, tapi kerja ni pun tak apa. Itu dia. Maka tapi nak dua-dua orang ni pucanya nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Nak mengkosongkan masa nak ibadat kepada Allah. Itu dia. Maka tak kala dapat jawab dah, maka Tuhan tahu benda yang berlaku. Itu dia. Tiba dek lagu tu, isteri Tuhan we kaya. Muda lagi dah. Tapi teguh siapa tua, siapa mati tak pakai-pakai. Kaya sama-sama. Itu dia. Bahkan hak lelaki pun ni minta kaya tua tu, tapi masa muda Tuhan we dah. Sehingga Nabi Musa hira, Tuhan bagaimana? Mung suruh aku tanya lagu tu, jawab lagu tu, menawi lagu tu, tiba-tiba muda ni bui semua ni. Masa muda wikaya, masa tua wikaya, sama ada lelaki dan perempuan. Itu dia. Maka Tuhan katakan, Tuhan kata, dua orang itu tu, dia mengutamakan ridaku daripada reda hawa nafsu dia. Dalam akal fikir dia tu, nak cari jalan nak dapat keredaan aku. Nah, itu dia. Maka siapa yang mengutamakan redaan aku beri ke dia dengan tak ada kira-kira dah. Itu dia tu. Sebab itu comel Syekh Mutawalli Sya'rawi yang mati yang Mesir. Hak masyhur kata dunia ni tak ada masa dia. Dia kata apa? Mung taat kepada Allah, jangan mu nak rezeki dia, jangan niat nak rezeki dia. Nah, ibadatmu kepada Allah, jangan niat nak bui kat mu, nak dia bui kat mu, jangan lagu tu. Bahkan
mu taat ke dia, so ya tujuan mu. Ialah nak wi redha kamu. Dia redha pak, ya wi tak kira dah. Nah, itu dia. Kalau gitu tujuan ibadahmu tu jangan nak kepada apa? Nak redha ya so ya. Sebab apa? Sebab ya redha mu tak kena nak bitak dah, ya wi halu dah. Dan dia bui pak tak itu dah. Sabit dia diri tu, dia ni orang zahid, orang tak usah ke dunia langsung. Tapi sehebat-hebat ulama di Mesir tak ada supaya. Raja tunduk, menteri tunduk, mari cari dia. Dia tak sah. Duit yang suka mahbub. Nak makan, siapa pergi makan penuh makan ni dalam beberapa hari. Nah, majlis dia orang puluh-puluh ribu. Anak murid saja hari yang mati puluh-puluh juta anak murid dia saja. Dunia semua anak murid dia belaka. Mutawalli Sya'rawi. Dunia. Dan perkataan yang pelik saja, perkataan comel atau keluar daripada ilham Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Kalau gitu kata, jangan kamu ibadat nak kepada tu, nak kepada nawi Tuhan itu, nawi sehat, tujuan nawi Tuhan kaya, tujuan nawi pada ada. Tujuan so ya, ingat baik-baik nawi dia redha kepadamu, dia redha ke, maka benda kamu nak semua ya wi dan wi lipat ganda lagi. Hari ni kita ibadat kadang-kadang nak kepada tu, nak kepada ni. Kita ada ke? Kita. Tu. Kalau itu baki cara itu kita. Itu dia. Kalau gitu, siapa-siapa yang mengutamakan redaan aku, Tuhan kata daripada redha nafsu dia, maka aku beri dengan tak itulah. Dunia ya, akhirat lebih lagi. Sabit Tuhan kata, dua orang ni, dunia aku ni dah. Akhirat esok aku lebih lagi. Belum ia mati, Tuhan goyak kata ahli syurga dah, suami isteri ni. Sebab pucuk so ya. Dua orang ni tak ada benda lepas lah ya. Lain daripada redaan Allah. No tu so ada hal lain. Nah, itu dia. Kali itu kita pilih-pilih benda yang berlaku dengan Nabi Musa dalam hidup dia. Dah, itu beberapa perkara dah. Pas daripada tu riwayat pula bahawa Nabi Musa alaihi salam pada suatu hari ia duk fikir sore dia yang berasa heran, maka ia tanya Tuhan. Ya Rab, hey Tuhanku ya Allah, bi ayyi syai'in ittakhadhtani safiyya? Dengan sebab apa engkau engkau pilihku jadi rasul? Sebab apa? Sebab apa? Daripada kebaikan apa yang aku buat ataupun ada apa di aku ni? Nah, dari sifat-sifat yang comel, akhlak-akhlak yang baik, sebab mu ni pilihku jadi nabi tak pilih orang lain. Ia tanya Tuhan, pasal nak tanya lagu tu. Maka Tuhan jawab. Tuhan kata, bi rahmatika ala khalqi. Tak ada hal lain saya. Dengan sebab engkau ni serahmat-rahmat hamba-Ku kepada hamba-Ku yang lain. Engkau ni kasih saya belah kepada sama-sama makhluk yang lain. Daripada makhluk khusus, bukan manusia dak, binatang pun manusia belah. Maka dengan sebab rahmat yang ada dalam hatimu ni, aku menjadikan kamu ni rasul. Maka ni pada galik supa belaka. Semua nabi sifat hak supa belakanya rahmat. Adalah sifat nabi. Nah, ai hendak baik kepada orang lain, kasih saya kepada orang lain, walau orang lain seru dia hendak jahat kepada dia, tak kira. Sentiasa kerana baik siapa kepada dia mati dulu ataupun dia mati dulu. Nabi, lagu tu berlaku. Nah, itu dia. Pilih Nabi Nuh. Siapa sabar sama Nabi Nuh? Dia dakwah kaum dia apa? 950 tahun. Dia dakwah kaum dia. Tak pernah putus asa. Hati sentiasa sia belah. Nah, sia belah takut masuk neraka. Takut diseksa oleh Allah, tetap tak berimeh. Maka dakwahlah sia malam. Inni da'utuhum lailan wa nahara. Sia malam. Jahran wa sirra, dan dapat ramai suara derah dan dakwah sulit-sulit lagi di rumah. Nah, itu dia. Kullama da'utuhum, nah surah Nabi, surah Nuh, nama surah Nuh dulu dah. Dia cerita Nabi Nuh dakwah tu. Nah, itu dia. Bukan atau kaum dia benci kepada Nabi Nuh ni, Nabi Nuh main nak muka tak sembik, baju katuk muka, tuk telinga, tak si dengar perkataan Nabi Nuh. Pasal tu, tapi dia tak pernah putus asa. Nah, sehingga Tuhan ilham kepada dia, kata Nuh, padahlah kamu tak siapa bimeh dah pada hari ni. Tak siapa bimeh dah. Bimeh tu ya.
Bertiga orang tu ya. Ataupun belah-belah orang tu habis mai dah. Lain tak habis mai dah. Tu dia. Lepas tu ya Nabi Nuh angkat tangan. Kalau gitu Tuhan, dia tak beri mai dah gak. Nah, maka membinasakanlah demon. Tu dia. Belum tahu tu sentiasa kanak baik kepada tu. Nah, sampai tu berlakon Sya'rawi sana comelnya. Sya'rawi. Jadi dia pergi jumpa, pergi berdebat dengan kaum baru-baru ni lah. Hukum orang kafir halal darah apa gitu. Nah, tu dia. Orang hak pergi di dalam bar, pak karaoke tak bang bom atau dekat bang tubuh. Nah, pergi tempat orang duk blecok bom gitu tak ada. Dia tanya mari kata, mari jumpa. Dia kata, "Hei, kamu semua kamu pemuda yang orang semangat baik comel. Tapi saya tanya soalan dia. Kalau muat lagu ni, orang hak mati tu, gimana? Gimana?" Dia kata, "Gi neraka." Gi neraka. Dia kata, "Lagu ni kan Nabi suruh." Padahal Nabi kita ni, Nabi kita ai Muhammad ni, dia apabila mati seorang yang kafir ataupun Yahudi ke yang belum Islam, Nabi menangis. Maka dia mau tanya, "Ya Rasulullah, nangis apa? Tidakkah ya kafir?" Nabi kata, "Satu jiwa yang tucuk daripada tanganku, ku tak ada nak tolong daripada pindaku." Rahmah Nabi siabelah ya kepada orang. Tak ada aku nak hirit dia, nak lepas daripada lubang neraka, tak ada. Dia mati dulu, mati maka semua seksa. Sebab ni aku menangis. Maka dakwah Nabi kita ni nak lepas orang daripada neraka, bukan nak buh orang neraka. Kalau itu dakwah mung ni dakwah syaitan ni. Syaitan nak hajak orang masuk neraka, maka mung gibuh orang neraka, maka dakwah syaitan dah. Ngangor dia nak buat apa tak boleh. Tu baik dengan gitu. Nah, mana Sya'rawi. Sya'rawi hujah dia kuat. Nah, tu dia. Kalau gitu rahmah. Sifat rahmah ni tidak ada siapa yang ada sifat ni tak nak butung belah-belah. Sebab apa? Dia bersifat dengan sifat Allah, pilih Tuhan kita. Banyak mana tak deraka kepada dia. Tak seksa lagi kita pilih. Luar. Kata kan? Kadang-kadang kalau kita sama-sama manusia ni, gamak dah masuk moh dia. Misalnya kita balah dengan orang seorang ataupun dia sakit hati menang. Gamak lagi moh dia. Tak lagi, dia tak akan panggil kita masuk sama sekali dah. Kalau kita kata itu baik tak itu kan? Tu dia tu makhluk. Tapi oleh Tuhan, oleh umur dia buka. Berapa lagu mana pun dia buka, sentiasa buka pintu. Nah, tu dia. Sabit tu comel. Kata seorang ulama, dia kata kita ni kena belajar daripada budak. Ambil pelajaran daripada budak tu. Lagu mana budak dia kata? Budak ni apabila dia nak kepada suatu benda tak dapat, ataupun dia buat benda orang tua tak kenal larang. Nah, tu dia. Nak satu benda orang tua tak beri, menangis. Tak itu ke? Menangis. Ataupun buat benda tu orang tua larang, maka kena murih, nangis lari. Tapi lari nak gimana ya budak tu? Gimana ya? Akhir esok mari mana? Klik rumah. Tak itu kan? Klik rumah. Kata habis tak buka. Dia teriak di pintu tu. Tak itu kan? Dia teriak di pintu tu. Sehingga mak dia buka. Buka tak mak? Ataupun buka tak ayah? Buka. Ayah buka, mak buka. Apakah lagi Tuhan kita? Jadi kalau kita memanyakan kepada dia sebagaimana manya budak kepada ibu dan ayah yang sana. Tuhan suka sekali. Terima lalu dah. Hari ni kita tak manja di pintu dia. Kita buat dosa, berlaku kepada dia, sombang dengan dia. Tak saya kata astagfirullah. Tak saya dia panggil posok sesat. Tak saya dia panggil rasa malu kepada dia. Itu hari ni jiwa kita. Dengan makna, kalau siapa, walau orang panggil sejahat-jahat manusia, buat seperti budak sana, lepas tu mati syurga pula. Nah, sebab apa? Sebab jalan yang sapa kepada Allah deras sekali ialah rendah diri kepada dia. Manja dengan dia hak ni deras sapa sekali. Sebab itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia kata apa? Aku pisah nak menhampirkan diri kepada Allah dengan banyak semaya. Tiba-tiba banyak orang semaya. Aku mula puasa pula banyak orang puasa. Banyak nak buat ibadat. Tiba-tiba aku kata pintu azul. Hina akan diriku kepada Allah. Tiba-tiba pintu ni kosong, tak siapa mari pintu ni. Maka aku sapah dah kepada Allah. Nah, itu dia.
Habis tu kata ulama, banyak mana kita perlu ambil pelajaran daripada budak tadi. Yang teriak di pintu, saya ngemek dia buka. Nah, ada dia. Maka dengan sebab rahmatmu hai Musa kepada orang panggil makhlukku, sebab itulah aku apa ni? Aku menjadikan kamu, pilih kamu daripada orang ramai-ramai, menjadikan kamu rasul. Maka Tuhan royak benda yang berlaku Nabi Musa pada suatu hari. Fa innaka kunta tar'a ghanam. Hei Musa, takkah mung ni pernah pera kambing Nabi Syuaib? Hari pakai kisah mula-mula ke, ia lari daripada Firaun hidup di Madian. Maka dia panggil belanja, pera kambing 8 tahun ke. Dia belanja nikah dengan anak Nabi Syuaib itu. Maka mu tak ingat ke ketika mu duk pera kambing Nabi Syuaib itu tu? Fanadda syatun min ghanam, tiba-tiba seekor dari kambing mu lari pula. Lari. Hai dia panggil pun lobby lah. Macam mana lobby. Tak reti dengar mu. Tu dia. Fattaba'taha, maka mu hungar turut dia, nak egat. Dia pun lari kat mu. Kau dah kau jauh daripada mu. Mu pun hungar lagi. Fa asabakal juhd fi talabiha, maka mu letih sangat mu. Wahai mu letih lebih daripada apa? Tak pernah berlaku dengan mu seperti berlaku gitu. Letih sungguhnya. Dak mak kambing seekor ni. Budak wairung ni, buah ni. Hatta adraktaha, sehingga akhirnya mudah dia. Kalau ditedir kau saya pak dulu tu tak geti. Nah, tu dia. Ayam nak kambing, tak itu ke kalau kita. Lepas tu falamma akhaztaha, dan tatkala mudah dia dah damamtaha ila hijrik, dan amu peluk dakak dia. Mi kambing yang liar sat ni. Yang buat mu letih tak orang sana tu. Mu dakak dia. Wa qultaha, dan mu kata kepada dia, ayam kata kambing ni. Hei kambing ni, mu letihkan daku pada hari ni. Nah, itu dia. Lepas tu, mu meletih dirimu sendiri kata, aku berletih, mu berletih. Tak pasal-pasal ini. Itu dia. Aisyah billahnya. Maka dengan sebab ni lah aku menjadikan kamu rasul. Nah, itu dia. Maka sifat semacam ni kita perlu tumbuh dalam jiwa-jiwa kita. Kalau gitu kelih. Sifat yang celaka dari petanda seorang celaka tak ada sifat siap belah diri dia. Tu tanda celaka. Maka dia sembelih orang pada hari ni. Tak itu kan? Pedik orang mentah-mentah. Nah, kasar daripada hamba Allah, orang panggil aku mana dia tu? Tak taubat ke? Nah, itu dia. Sebab jauh daripada jalan Islam. Jalan Islam semua rahmat. Nabi kita semua gak gigi dia rahmat. Nah, dan contoh kita Nabi. Maka mana-mana perbuatan yang dia panggil bercakap dengan perbuatan Nabi sesat. Tanah fikir banyak dah. Tanah bahas banyak dah. Nah, itu dia. Maka itu kisah yang atau 5 yang kena yang berlaku Nabi Musa. Nah, itu dia. Maka kisah yang selagi sebagai akhir. Nah, panjang sikit kisah ni, dapat minta le 9 minit lagi, 10 minit. Yaitu berlaku dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi suatu hari ini Nabi Musa minta. Dia yakin bahawa dia ni ahli syurga sebab dia nabi tak berdosa. Ya ta ilahi, hei Tuhanku, arini jalisi fil jannah. Hei Tuhan, henaing kepada aku orang yang akan duduk sekali aku di syurga esok. Ai daripada umat dia. Aku nak kenal. Sebelum aku nak keluar daripada dunia ni aku nak kenal. Kata siapakah daripada umat aku ni yang boleh duduk sekali aku di syurga esok. Tu dia. Maka Tuhan terima dakwah dia, doa Nabi Musa alaihi salam. Tuhan kata izhab ila baladi fulani. Maka pergi pada bandar tu, kampung tu. Maka di sana ada seorang manusia daripada umat ni yang akan duduk dengan mu dalam syurga esok. Maka Nabi Musa pergi sapa ke tempat yang Tuhan petawi ke dia. Jumpa dengan seorang pemuda. Pemuda ni jual, nego jual. Tu dia. Dan ada sifat hilak sikit sebanyak dia jual dia. Mek lebih bui kurang. Mek lebih bui kurang dia jual dia. Maka heran Nabi Musa ke mana? Perbuatan ini tak comel, perbuatan ini haram. Bagaimana duduk sekali dengan aku? Maka duduk sekali aku ni kena orang pekat tinggi, orang berjuru benar. Duduk dengan aku ni tiba-tiba bagaimana? Perbuatan macam ni bahasa heran dia. Tu dia. Salah apa bukan orang ni.
Tu dia. Kan ini bukan tak lihat dia kan ni Nabi Musa kata. Maka tengah-tengah dia syok lagu tu fa nazala Jibril. Tiba-tiba turun Nabi Jibril turun mari berjumpa dengan dia. Dan faqa maka Jibril kata, "Huwa dzakar rajul." Laki tu dah. Hak tu dah melihat dah. Tu dia. Tak ada orang lain dah. Ia tu dah. Nah, tu dia. Maka dia laki yang apa waktu tu kata kedai kelik rumah. Nah, tu dia. Maka Nabi Musa turun. Duduk pergi. Nah, jadi pergi ziarah rumahnya ditamu. Kata begitu, buka begitu Nabi Musa kata, "Hal laka an tudifani ya fata?" Hei pemuda, boleh tak aku jadi tetamumu pada malam ni? Nah, aku mari jauh ni. Nah, kata, tak apa, masuk. Saya dah tidur sini malam ni. Beratu kata. Tu dia. Maka, lepas masuk ke dalam rumah, nah, duduk lama, dia pun akik makan ni, makan. Tu dia. Maka dia kata ke Nabi Musa, "In syi'ta an tatanawala at-ta'am faf'al, wa illa fasbir hatta arji'a ilaika." Ni makan ni. Jika mu nak makan halu pun makan, tak ada apa. Tapi jika mu nak sabar nanti ku klik mari, kita makan bersama pun ikut, boleh juga. Dua, mu nak makan seorang mu, lalaning, aku mu lapar ke apa? Mu tu sabar tunggu ku nak pergi ada kerja lagi ku klik kita makan. Kes sekali. Kata Nabi Musa. Maka Nabi Musa kata, "Antaziru faragaka min asy-syarr." Aku kutunggumu. Nah, aku katunggumu. Makan sekali. Tu dia. Maka laki sana bangun, dah pergi dapur, masak sia daging, masak orang panggil makan ni comel bagus apa semua. Nah, tu dia. Sudah masak, siap. Tu dia. Lama masuk lagi. Tata tubik dan waktu tubik serta dia seorang ibu dia yang tua. Tua mana ibu tak agak nak buat apa. Waktu tu ibu dia tu sama. Maka dia suap. Lepas sudu suap kepada ibu dia. Suap sudu. Nabi Musa dia kelih depan mata dia. Tu dia. Sehingga kenyir orang tua dia. Tu dia. Tak ada nak apa langsung dah. Air makan pun semua sempurna dah. Apa hati belaka dah. Buat masuk ayah dia bilik tidur. Kecek sepatah dua. Hari tak kecek kaki baca apa. Ulik ayah dia mimek dia tidur. Lepas tu keluar. Makan Nabi Musa AS. Tu dia. Maka lepas daripada benda yang berlaku pada Nabi Musa. Mari pada Nabi Musa kita tanya. Mu buat apa saat ni? Siapa orang tua tu? Tu dia. Maka dia kata, orang tua tu orang lemekku, walidati. Dah kaya dah umur tua, ya lemah tak agak tak boleh kuasa neduk tak lekat. Tu kan duk tak seperti kisi ni pun tak apalah atau neduk itu ya tak. Ya tarik-tarik dah. Tu dia. Maka lagu ni lah aku pagi aku keluar, dah belum nak keluar aku orang panggil apa? Basuh berak dia, basuh kecing dia, tukarkan baju dia apa semua. Dah orang panggil buat makan ni, dia makan apa semua, dia tidur rehat, aku baru keluar lagi. Klik mai kuat lagu ni. Lagu ni dia panggil setiap hari dalam kerja aku. Tu dia. Dan aku sentiasa berdoa. Tak tahu tu Musa. Tak tahu tu Musa. Aku berdoa dengan Allah. Kata, "Allahumma ja'alhu jalis Musa." Hei Tuhan, bukan tak? Bukan dia berdoa dan mek dia berdoa. Mek dia selepas ada makan kenyang, di katil nak tidur, mek dia doa. Doa kan dah? Hei Tuhanku, menjadikanlah anak aku ni. Tu dia duduk sekali dengan Nabi Musa alaihi salam. Setiap waktu doa lagu tu kepada anak dia. Nak gimana? Pap doa orang tua kepada anak, Tuhan terima haludah. Tu dia. Maka ayat kelih balasnya anak yang taat kepada ibu, bagaimana Tuhan balas? Padahal dia menyegok kadang-kadang masuk benda tak jamil tu. Tapi besar ni. Maka Tuhan kata apa? Lihat hadis selagi berlaku Nabi Musa nya. Tuhan kata, "Hei Musa, bermula redha ibu ialah redha kuda. Dan bermula marah ibu, marah kuda." Dengan makna siapa dia kalangan hamba aku yang ibu dia redha kepada dia, aku redha kepada dia.
Dan mana-mana hamba-Ku yang memarahkan ibu dia, Aku marah kepada dia. Itu dia. Kalau gitu, maka Nabi Musa lepas dengar ni, dia kata, "Hei pemuda, ana Musa, aku Musa. Dan engkau duduk sekalian ku le syurga esok tu hari ku tahu dah." Itu dia. Maka Allah kau besarnya. Kalau gitu, bagi orang yang ada lagi ibu dia, ada lagi ayah dia, maka ni pintu syurga ada, anak kecil syurga ada. Sebab tu kita rakyat dulu itu ada seorang lelaki tu kena teh di mek sama. Teh mek sama. Tak ada apa dia dik dia. Teh bukan setahun dah, 20 tahun. Semasa dia muda sehingga dia bining. Bining lepas tu dapat anak, mek duk teh lagi. Akhir-akhir mek dia teh teriak. Belum ni tak pernah teriak, jadi budak siapa tua. Siapa ada tak pernah teriak. Tapi belakang-belakang ni teriak. Mereka dia mau tanya, sebab apa mau teriak? Belum ni tak teriak pun. Dia kata apa? Dia kata, mek ku teh ku hari ni koho ya. Dia panggil apa, dia tak ada orang. Ai tanah ya hampir nak mati dah. Kalau gitu, apabila dia mati dah katuk pintu syurga dapat muka aku. Belum ni tak apa sebab apa pintu syurga dah. Aku sabarkan pintu syurga dah. Itu dia. Dan sebaliknya pula, jika dia panggil apa? Wi ibu ataupun ayah marah ke? Itu dia panggil bahaya sekali. Sebab itu, bagaimana kita buat dengan ibu dan ayah kita lagu tu, begitulah anak kita buat kita. Ini dia panggil apa? Birru, Nabi kata dalam hadis, birru aba'akum yaburrukum abna'ukum. Taatlah kepada ibu bapa kamu, nescaya anak kamu taat kepada kamu. Sebagai akhir sekali kisahnya ialah budak umur 5 tahun gitu. Ayah dia, ibu dia kasih sekali kuih-kuih. Kasih lebih daripada apa? Anak seorang tu ya. Ayah tua dah, mak pun tua dah. Tak dapat anak panjang masa baru dapat seorang ni ya. Maka kasih lebih daripada apa? Maka kaya nak gapo boleh belaka. Itu dia. Maka suatu hari keluar ambil anak yang mau sekolah. Anuban kita kata, kelik mari masuk beli barang, beli tepung, beli gapo, maka beli kalai, beli buk apa, kertas. Lek mari sampai di rumah. Ya temek anak nak buat ni tu buat. Nak pada buat mek suka, anak ayah pun suka kissing, suka tetek, perbuatan anak dia nampak, nampak. Gajing nampak dua orang panggil budak dia main ke. Maka anak seronok, kita seronok hati. Anak tak suka, kita suka. Itu dia. Itu dia. Bawa lepas buat sudah pak. Mek kertas tu ada pada mek ya. Mek ya, abi wa ummi dah. Ayah abi mek gitu. Dia ni anak-anak orang ni dia panggil hawewak dia gambar dia. Maka ayah comelnya, tak jamin pun comel dulu tak itu comelnya buat gapo-gapo ni mek comel sungguh we lu gapo ni. Ni. Ya ning bilik ayah. Ni dapur. Ning sikit lagi ning tempat saya main, ning dia panggil apa tempat saya, ning dia panggil apa? Ni. Lepas tu ada pak segi luar bilik. Luar suku ni luar. Pani mek tani gapo ni pas segini. Yang ni umur mek umur ayah sikit lagi. Ya buat pas luar. Mek mana tu? Sebab apa? Sebab ketika tu ayah ataupun ayah mati dah. Ayah bagi mek bagi ayah ya. Mek bagi ayah ni. Jadi mak budak tu lah. Duk mana? Duk luar pagar. Bilik seperti bilik siapa? Ayah dia tak situ. Di dalam ni isteri dia tak aku secara mek mu bagi makan ni boleh. Saya orang khidmat saya. Cemar tak ada. Maka tu lelaki pun bilik luar kalau tak luar ni. Mek dia duduk. Ataupun bilik dia, bilik isteri dia, anak dia lebih pada apa. Maka anak awak lagu tu, maka teriak buat dia. Anak dia dah ya apa ni? Ya buat benda hak berlaku depan mata dia ke. Tu dia. Maka dah lewat sikit dah hari ni dah sambung semula insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka wa azzam wa karram wa syarrafa majjada ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولمن حضر معنا ووالديهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.